Sembahyang Hari Raya disunatkan kita berjalan kaki. Jadi kita cuba berjalan kaki sebab tak berapa jauh pun, dalam 200 meter saja. Alhamdulillah. Kalau jauh susah juga nak jalan kaki kan. Nampak lorong rumah ibu mentua saya. Lorong tu masjid jauh tu, tapi ada bunyi kan. Tengah bertakbir sekarang. Seronok juga jalan kaki. Allahu Akbar walillahil hamd. Disunatkan kita bertakbir secara mutlak namanya. Ya, sambil berjalan nak ke masjid kita bertakbir. Selamat Hari Raya semua.